Deh. Hak tu kena jaga kita orang niat khairat tadi comel dah. Mari di belakang-belakang ni persaingan masuk mari. Jangan. Dia kalau segi une-une, anak segi une dunia dulu. Kita kira agama, kita tak salah lepas. Une dunia. Bila sungguh asal tanah milik kita. Tapi kalau kita tak benar, tak ada hak, dia nak keras tak boleh. Melekeh, ada melekeh pula. Melekeh kerana darurah, kerana apa tu lain dah. Kita tak beri, tak boleh. Tapi dah kita benar beri, maka dibuat jadi jalan. Bila jadi jalan, undang-undang dunia macam mana? Dia buat jadi jalan dah. Siapa pula bertahun-tahun. Undang-undang jadi apa? Satarana. Dengan automatik jadi satarana. Bila di satarana, mana hilang milik kita kan? Itu pelbagai satarana, pelbagai wakah. Itu undang-undang dah. Apabila begitu, bila tu satarana, pahala bukan milik kita dah lah. Kerana kita benar. Lepas tu kita boleh utuh banyak ke lalu lintas. Boleh utuh banyak, tapi utuh tak nampak. Orang lalu ke main tu, segala gadut lalu tu, kebaikan kita. Kita pun niat buat khairat. Buat khairat. Bila maharat kata, apa? Buat kebaikan. Tak kebaikan apa? Dunia akhirat. Ke dunia saja, dunia akhirat. Khairat. Bukan khairat hak merah-merah supaya lobak tu. Kerak tu panggil tak? Agak dekat dah kan? Kerak tu. Bukan kerak tu. Khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu pada buatkan kebaikan. Kebaikan kalau bahasa saya panggil apa? Apa?ความดี tu.ความดี tambah pula di ngam. Dah itu ke? Tu bahasa-bahasa tu dulu. Maka kita buat baik. Niat kita comel dah. Bila pok gitu, punya dunia jadi satarana mana hilang daripada milik. Kita pun benar lalu ditah kebajikan berapa tu sehari-hari ke lalu kemudahan kesenangan sebab kita tu. Datanya mari hati kecil. Mari persannya hati kecil. Nampak dia mondok lalu acak, oi, ingat dia tu. Suruh ingat apa? Tu suruh ingat ke dia tu. Tu, kita buat lagu tu suruh orang ingat jangan main. Pak ingat suruh beri benda. Hanyalah ta'ala ta uzkurullah zikran katsira. Ingat kamu akan Allah sebagai ingat yang banyak. Munduk makan minum sehat segar degar siapa beri kamu tu?